Makin busy bagi Central ni dan musim raya ni. Ni bila korang plan nak balik kampung ni? Jom saya share satu tips, share satu tips untuk korang. Banyak tips sebenarnya kita nak share dengan korang tentang balik kampung dengan selamat. Siapa yang start dekat dalam jam tu 12 ke 13 jam, mesti cermin korang cepat berkabur sebab on aircon kan. So bolehlah pakai anti fog lens spray ni supaya cermin korang kurang berubah. Pastikan waktu balik kampung ni you all bawa tau contact lens ataupun cermin mata kedua tu. Dia buat spare. Kalau tiba-tiba hilang ke, jatuh dalam bendang ke, kan dah tak ada cermin mata, dah kabur. Macam mana nak raya? Kalau anda balik ke kampung musim-musim raya ni, waktu yang cerah, waktu yang siang, digalakkan untuk pakai sunglass yang block UV supaya mata tu sedikit redup dan lebih relax. Dapat sesuatu tak? Jom amalkan tips ni untuk balik kampung dengan selamat. Hati-hati memandu tau. Selamat Hari Raya.